Assalamualaikum rakan-rakan trader sekalian. This is Sapit Trader. Hari ni nak buat blind back testing. So macam biasa, kita akan buat untuk 5 hari. Aku akan tekan random bar sebanyak 3 kali dan kita tengok kat mana kita kita kena untuk hari ni. Dan untuk hari ni aku akan gunakan 15 minute chart sajalah, tak guna 5 minute chart. Sebab apa? Sebab hopefully aku dapat trade lama-lama lagi. Baru short kan. Okay, aku dah tekan 3 kali random bar. Kita dapat tahun 2019. Okay, ini baru short. 2019 market malam tak buka lagi kan. Okay, malam tak buka lagi. So aku nak tengok pada tahun 2019 aku punya idea untuk trade ni berkesan ke tak. Okay. So hari ni ngam. Okay, ni hari Jumaat. So kita akan terus trade. Start dengan hari Isnin lah. Dulu market buka sampai pukul apa? Sampai pukul 6 ke? Sampai pukul 6 lah. Sama sampai pukul 6. Okay, dan dia dah market tutup dah hari Jumaat. Now kita macam biasa mark kita punya previous day high dengan previous day low. Sebenarnya konsep previous day high dengan previous day low ni guys, sebenarnya dah lama tau. Aku tak ingat. Aku tengok satu video, dia origin konsep ni kan. Sebenarnya orang dah lama dah pakai ni. So supposedly dia timeless lah. Okay, timeless. Okay, jom tengok previous day low. Okay, hari pertama let's go. Hari pertama tengok 5 hari berapa duit kita buat hari ni. Bismillah. So dekat sini aku dah nampak dah ideanya. Okay, overall aku tak nak tengok overall lah. Aku just tengok, sebab aku tak nak bagi video ni lama sangat. Dekat sini aku nampak ada setup lah. Okay, tapi cumanya aku tak berapa berkenan sangat. Sebab apa? Sebab dia candle ni tak close betul-betul atasnya. Tapi tak apa, try je. Stop loss dalam 10 tick atau 11 tick. TP kita buat 20 tick. Okay. Okay, kali ni aku nak buat 30 tick lah. 30 tick tetapi satu tick aku akan trail lah. Aku exit satu tick dulu dekat 30 tick. Satu lot dulu kat 30 tick, lagi satu kita akan trail. Tengok jadi tak? Okay. Hit, and then kita akan letakkan stop loss kita ke break even ataupun kita trail rapat-rapat. Dan kita tengok macam mana pergerakan dia. Okay, dah turun balik, market open. Okay, ni kita nampak macam ada movement kat sini. Kita naikkan stop loss kita kat sini. Okay, ada lagi, kita naikkan stop loss kita ke sini. Okay, dia hit kita punya trailing stop loss. So first day kita untung dalam 1800. Okay, settle lah. Settle first day kita. Okay, pukul 5.30. Okay, now market dah tutup. Now kita move to the next day. Hari kedua, kita mark kita punya previous day high. Kita mark kita punya previous day low. Tadi kenapa? Okay, mungkin aku tak explain kenapa aku entry. Sebab aku entry sebab dia dekat dengan previous day low. Lepas tu ada reaction yang aku nak, strong volume. That's it lah, simple je. Okay, market open 10.5 dengan up gap. Besar up gap dia. So bila jadi macam ni, aku akan tunggu ketenangan lah. Aku tak nak entry terus. Aku nak tunggu ketenangan dulu baru aku entry. Yang ni aku akan nak I'm looking for long sajalah. Tak nak looking for anything else. I'm just looking for long. Okay, dekat sini interesting. Sebab apa? Nampak ada ketenangan dan ada volume masuk. Tapi the one thing yang aku tak suka sangat, sebab candle ni dia tak break candle sebelah ni. So tapi mungkin aku akan cuba entry satu lot saja. Aku tak entry dua lot lah. Stop loss dekat 26 tick, TP dekat 30 tick. Tengok jadi tak jadi. Okay, tak jadi. So macam aku cakap tadi lah, actually ni sebenarnya tak best sangat lah. Tapi just aku entry satu lot je. But it's okay. Let's see how. Tengok lagi berapa minit market nak tutup. Ada tak lagi setup yang menarik?
Faham. Okay, benda yang ni tak ada lah. Yang ni aku tak berminat dah. So kita akan tutup dengan kerugian lah hari ni. Tapi satu lot je. Ni sebenarnya uh, kalau nak reverse, aku tak recommend sangat lah. Sebab price dah break buat down up gap ni kan. Kalau kita nak buat short, macam aku sekarang ni lebih prefer untuk pilih satu sehari, satu arah je aku nak trade. Aku tak nak trade banyak arah. So aku akan decide based on macam mana price open. So hari kedua kita rugi. Now hari ketiga, let's see macam mana. Dekat sini kita nampak dia ada price jatuh, dah masuk balik ke dalam previous day low. Yang ni mungkin sweep, tapi based on dia punya penurunan macam ni, aku tak suka sangat untuk entry sekarang. Aku nak tunggu another confirmation lah. Let's see kalau ada. Okay, yang ni a very good confirmation lah. Dan aku akan entry lah ni without any hesitation. Aku kena wajib entry lah. And the stop loss kita a bit wide, which is kita letak je 30 tick. Tapi macam biasa, kita akan TP kat 30 tick satu lot, 4563. Kita tengok tak hit ke tak. Dah lagi satu lot ni, kita akan trade lah. Okay, let's see how. Kedebabo, at the same time kita akan manage kita punya trailing stop loss lah. Kalau ada candle-candle yang tak cantik, kita tak nak hold lama sangat lah. Okay, ni nampak macam buyer kami in balik. Ya nampak bila ada sini kan. Ni kita dah naikkan stop loss kita. Letak sini 20 tick now. Pukul 3 suku. Tengok ada tak momentum kat atas. Macam tak ada ni. Ni kalau dah slow-slow macam ni, selalunya tak tahulah, kadang-kadang dia ada juga labels akhir tu kan. Tapi ni ada rezeki. Okay, dah hit satu lot, dah hit 30 tick. Now kita akan trail. Ni sebab market nak close lah, kita trail rapat-rapat lah. Okay, dah hit lah. Dia kadang aku tak trail pun. Kadang aku just biar je. Sebab market nak habis kan, aku biar je lah. So but it is what it is. Alhamdulillah kita profit. Hari ketiga kita profit. Now kita move ke hari yang ke seterusnya. Okay, now aku realize something. Aku realize yang guna 50 minute punya candle lagi best lah daripada guna 5 minute. Lagi clean lah aku punya entry. So aku most probably akan guna 50 minute chart lah. I mean aku akan tukar. Maybe dah tak guna 5 minute chart dah lepas ni. Let's see how. Tapi based on aku buat back testing setiap hari, aku nampak guna 50 minute chart untuk aku punya idea lagi cantik lah. Cumanya stop loss terlebih wide sikit lah kan. Kadang-kadang 30 tick. Tapi bagi aku, kalau win rate aku tinggi, aku okay je kan. Okay, now untuk hari ni, hari yang keempat ni, aku nampak cantik lah. Sebab apa? Ada volume coming in kan. The break previous day high. Okay, tapi cumanya bila tengok balik kat sini, dia punya start move adalah kat sini tau. This is the starting move. Ini hanyalah continuation saja. So better lah, bagi aku better tunggu ketenangan lah. Tunggu volume rendah dulu, baru kita entry. Nampak? Terus reverse. Dan dekat sini, tanpa segan silu, tanpa hesitation, aku akan entry sell lah. Sebab ada reaction dekat previous day high. Dan stop loss aku dalam 20. Okay, kita buat 30 tick ngam lah, senang. So macam biasa, stop loss kita, TP kita dekat 30 tick 2518. Aku tekan buy kat sini, tapi satu lot je. Satu lot saja. Let's see how macam mana. Okay, nampak macam tak ada momentum lagi. Pagi dia tak terus burst. Tunggu petang pula. Okay, 2.5 pun tak nampak burst. Okay, Alhamdulillah hit kita punya TP. Now kita letak stop loss kita ke break even. At the same time kita nak trail lah. Tengok macam mana. Okay. Best lah trade 2019. Nampak aku punya idea macam clean gila lah kan. Okay, pukul 5. Okay, yang ni aku dah ready. Aku naikkan stop loss aku lah kat sini. Mana stop loss aku? Hilang lah.
Maybe aku letak at least letak kat area sini kan. Sebab nak dekat habis, nak habis ni dah. Nak habis masa dah. Okay, so market tutup dah. So dia tak pergi lagi, tapi okay lah, kita profit lah. Okay, itu hari keempat. Dan now hari kelima. Let's see, ada tak rezeki kita lagi nak buat duit untuk hari kelima. Okay, tengok market open macam mana. Open dengan macam ni. So kat sini aku takkan buat apa-apa. Tak ada nothing interesting here. Ini pun tak ada interesting sangat. Okay, nampak sini, nampak. Okay, yang ni interesting. Bagi aku suka. Cumanya dekat sini kalau nak entry, dia besar sangat. Stop loss dari 36 tick. So aku akan entry satu lot je lah. Satu lot saja 36 tick. TP pun aku akan buat 36 tick lah, 1 to 1 Let's see how macam mana. Okay, nampak tak cantik ni? Okay, kat sini aku dah naikkan stop loss aku lah. Kat sini lah 21 tick lah. Nampak tak cantik ni? Sebab dia tak nak pergi lah. Dia tak nak pergi. Actually kalau aku letak 30 tick dah hit dah. Tak hit juga kan. 30 tick pun tak hit juga. So kat sini aku akan naikkan stop loss aku. Ni aku rasa dia akan ke bawah lah. Ke bawah. Okay, nampak? Kat sini nampak ada momentum kan? Sikit. Kita naikkan stop loss kita lagi. 17 tick. Dan kita akan just let it run. Selagi mana kita tak nampak ada apa-apa yang mencurigakan, kita akan hold je saja. Okay, nampak sini ada macam momentum sikit. Yang ni, and then at the same time market nak close dah. So kita boleh letak kat break even lah. Hui, nampak dia terus burst. Rezeki lah. Rezeki kita. So that's it lah guys. Rezeki kita. Okay, so 5 hari trade untung RM4,375. Tepuk tangan sikit. So ni tahun 2019 lah. So nak jaga kat sini, idea trade ni timeless lah. Timeless. So aku just guna previous day high, previous day low. Lepas tu guna 15 minute chart. Lepas tu aku guna volume lah. That's it. Okay, aku rasa itu saja. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.